Sekarang ni harga barang semua naik. Minyak, groceries, yuran sekolah anak. Tapi satu benda yang ramai terus salah buat. Terus potong takaful. Sebelum nak cancel atau nak downgrade, faham satu benda. Takaful ni bukan sekadar komitmen. Tapi dia benteng kewangan bila berlaku perkara yang tak dijangka. Lagi-lagi kos hospital pun sekarang ni makin tinggi. Cara pilih plan masa musim ekonomi yang ketat, fokus pada 3 benda je. Yang pertama, medical protection. Sebab satu kemasukan hospital boleh telan simpanan kita berbulan-bulan. Yang kedua, income protection. Kalau sakit dan tak boleh nak kerja dah, cash flow keluarga pun masih lagi berjalan. Dan yang ketiga, sustainability. Pilih contribution yang selesa untuk jangka panjang. Bukan sekadar nampak coverage yang besar. Ramai orang silap sebab ambil plan ikut trend ataupun ikut kawan. Sedangkan plan yang terbaik ialah plan yang sesuai dengan income dan komitmen semasa. Musim harga barang naik ni, jangan tengok murah atau mahal je. Tengok sama ada plan tu boleh protect keluarga dan mampu sustain tak untuk ke 10-20 tahun akan datang. Kalau nak saya bantu, boleh komen dan share video ni. Thank you.